Sarap. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. So, tak lah. So, welcome back to my channel. So, pagi ni kita tengah buat nasi goreng. Mak basuh mak. Kita tengah buat nasi goreng guys. Tengah buat dulu. Kita tengah buat nasi goreng guys. So, untuk breakfast anak-anak kesayangan saya. Semoga mereka membesar dengan sihat. Mar, berapa ni cili? Cili merah ni pedas. So guys, abaikan kesesakan dan lalu lintas di dalam dapur. Ma, cakap sesuatu ma? Cakap tak reti lah. Cakaplah ni hebat ke, bagus ke. Inilah chef kita paling hebat. Baik sini ya. Oh ya. Good morning. Good morning. So guys, hari korang dengan Acai tau. Korang dengan Acai, kita sambung balik. Good morning, Langkawi. Kita buat nasi goreng kan? Cemodok pisang. Cakap banyak sikit. Cakap banyak sikit. Okey, ni cemodok pisang special ni. Resepi daripada Bera bawa ke Langkawi. Tengok kejadiannya ke Papung ke tak? Yang dah siap kat sana ya. Ni dah siap. Ni tak ke Papung. Ini belum kejadiannya lagi. Separuh. Okey, nampak tu guys. Cantik kan? Belum rasa lagi. Kalau dah rasa nanti dia macam Nasi goreng apa mak? okey, ni nasi goreng daripada Johor. Bawa ke Langkawi. Nak dimakan, nak dua kali makan. Boleh tambah-tambah. Kita menggunakan ni. Apa ada je lah. Sama je, tambah-tambah. Apa-apa hal dia kena rasa dulu. Rasa dulu. Ya. Guys, so hari ni kita kejap lagi nak pergi ke ATV. ATV pada jam 10. Sekarang pukul apa saya? Lapan. Dah 8 suku guys. Pukul 9.30 mesti kita nak gerak dah. Atau pukul 9. Syahidah dengan Azri belum bangun lagi. So later kalau dah bangun kita buat lagi. Patah-patah. Mama ada bawa 2 biji. Cuba nasi goreng yang dia masak. Saya. Itu Ya. ayam. Sama. Ibu langsung tak sempat makan. Master Chef guys. Ikat betul ni? Ini nasi goreng yang dia masak. Apa rasa? Jom test. Test. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Very good. Very good. Very good. Ni kenapa ni? Aku dah cakap dah cari kopi tu. Mesin basuh tu error. Ma, dah siap. Kita canggih sikit. Dia kan basuh. Sawi.
Tak boleh training. Dia baru kan belum dulu. Level tak? Tak boleh level Dia tak? akan terus bangun kan. Tak. Dah lama, dah 2 tahun. Sebab. Kat sini kan? Belah sana. Abang beli apa macam beli? Ni 600 lebih. Tak. Okey. Apa cari yang fleksibel? Kita kadang-kadang tertidur. Fleksibel dia tak apa. Kepak lagi. Pak. Nak kena faham. Tapi susah nak dapat. Kedai tak ada. Cakap saya mau yang fleksibel punya. Dia keluar yang fleksibelnya. Emang kedai yang beli tu memang dia dah tahu dah. Memang kadang-kadang kita tertidur dengan spek mata. Memanglah tu pun tak Ini boleh tidur. yang macam ni yang tak ada skru tau. Tapi dah tak ada kau. Yang ada filter masuk. Dia ada skru. Tapi dia sedap. Selalu tidur je dengan cermin mata. Tidur Biasa. Tak yang duk cabut pendek. Macam memang. Syah memang dia yang kat spek tapi dia punya spek yang rosak. Memang tak tahu kenapa. Memang spek kadang-kadang tidur boleh di atas spek tu ada. Relax. Apa? View. Lampu. Lampu kan? Dalam. Auto. Itu balik. Gelap lah. Gelap. Yelah, terang kat dia. Lepas tu macam mana nak kembangkan dia? Pusing. Terus kakak pusing. Jadi pelawak nombor 2. Malam saya dah dapat lawak lah. Macam mana? Cantik lah sini. Dah buka dan jatuh lagi. Sudah ya? Ya sayang. Aduh. Nak saya sayang pula. Dia tikus. Tak tahu tu jantung tikus. Kakak Dia makan. Tu mata tikus. Itu rasa jantung kot. Jantung ke? Tapi macam gini. Tapi macam gini kecil lagi. Tak tahu lah. Tapi tikus lah. Ni apa? Tak tahu macam mana nak buang. Tapi nyapu lah. We getting ready. Tak boleh. Aku rasa nak nyapu. Nyapu je. Lepas Salah tu dia. basuh nyapu. Abah tak bagi. Dia kaprik. Kalau tak abah dah buat lah. Kalau tak ambil tisu. Tak ambil tu plastik tu. Kita dengan tangan. Kalau tak boleh ada orang yang pakai tu plastik abah. Meeting macam mana nak buang benda. Kau settle ni. Dah makan. 2. Oh my. Ni ekor dia. Ekor dia. Oh. Mana ekor dia. Ekor jenazah. Kadang-kadang behind the scene lah. Berapa kali cubaan kejut dia? Lama gak? Penat gak? Ni pun sama sampai kena. Kita ada awal lah. Bangun. Jom. Jangan rasa-rasa. Oi. What? Bro, what are you talking about? Jangan dekat. Oh kena jauh. Jangan rasyid-rasyid. Alah. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Caca tak muka sikit kan? Caca muka kan? Alah, muka pasrah guys, kena sapu. Tu. Punca. Aduh lah, kejadian pada jam 10 pagi. Tak apalah weh. Kalau Aisyah tak pergi dapur tadi, Syahidah yang dipersalahkan. Nasib baik saya dah bermangsa. Aduh, Aisyah je mangsa lah Cai. Mungkin dia tahu tu baju kau. Mungkin dia memang dengki dengan kau, sebab itulah semalam kau tak dapat nak basuh baju.